Kita belum mampu lagi kan nak buat kolam besar-besar berpuluh-puluh ribu. Okey, kolam mini kita dah siap pemasangan, cantik kan? Dah ada siap kaki dia, nampak tak? Ini kolam dia. Yang kolam ini kita nak buat, contohnya nak ternak ikan sistem bioflok. Kita boleh gabungkan dia dengan pam kecil. Sekejap saya tunjukkan dekat korang. Kolam ni kawan-kawan, simple. Belajar hobi, nak buat landscape, nak boleh main-main, nak belajar untuk dapat pengalaman macam mana kita boleh menternak ikan guna sistem bioflok. Ini je dia punya basic. Kita belum mampu lagi kan nak buat kolam besar kan, berpuluh-puluh ribu. Yang ini je lah setting. Cari pengalaman dulu. Kolam, plug and play, tak payah bena-bena. Kaki dah siap, frame semua dah siap, tinggal pasang. Kemudian pakai uni ring. Ada satu hose. Untuk yang ini saya gunakan pump blow guard. Jom kita masukkan. Sekejap lagi kita boleh pump pengudaraan. Tak sabar.